Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat datang. Ini adalah MF Archery Club. MF Archery Club, dan ini adalah range-nya. Range memanah untuk kelab memanah MF dalam bahasa Melayu ni. Dalam bahasa Inggeris ni MF Archery Club. Okey, yang berpangkalan di Kampung Parit Bengkok, Parit Raja, Batu Pahat, Johor. Okey, hari ini merupakan 11 hari bulan 5 hari Ahad adalah venue latihan pusat kedua untuk pemanah tradisional Johor yang akan ke KMTK di Melaka pada hujung bulan ni. Okey, di sana kita boleh lihat peserta-peserta yang sudah siap, sudah selesai menjalani latihan lah. Okey, di sini juga terdapatnya kafe ngopi yuk. Tak nampak terlindung. Kita sambil memanah ada kafe. Dia orang santai-santai je kat sini hari ni. Alhamdulillah semua dah selesai, cuaca pun cantik. Dengan izin Allah, saya juga doakan pada semua pemanah-pemanah Johor berjaya pada hujung bulan ni untuk orang kata mencapai kejayaan yang lebih baik untuk semua. Okey, sebelum saya mengundurkan diri, ini adalah parking kita yang cukup luas. Cukup luas parking kita, dan menu-menu kita di Kafe Ngopi Yuk. Kita ada roti canai, kita ada martabak, kita ada nasi lemak, kita ada soto, kita ada char kway teow, kita ada roti bakar, kita ada mi bandung dan segala goreng-goreng yang ada di sini. InsyaAllah boleh datang cuba rasa pesti puas hati. InsyaAllah. Terima kasih.